Semua orang gelak bila nampak dia. Gila. Itu saja yang mereka nampak. Setiap hari, lelaki itu berdiri di tepi jalan. Bercakap seorang diri. Kadang-kadang ketawa, kadang menangis tanpa sebab. Orang kampung mula menjauh. Budak-budak baling batu kecil. Tiada siapa nak dekat. Tapi satu hari, seorang pemuda berhenti. Dia tanya perlahan, "Kenapa pakcik cakap sorang-sorang?" Lelaki itu diam seketika. Lepas tu dia senyum. Semua orang ada suara dalam kepala. Bezanya, aku cakap kuat. Kau simpan sampai makan diri. Pemuda itu terdiam. Lelaki itu sambung lagi. Kau penat kan? Berpura-pura kuat depan semua orang. Air muka pemuda terus berubah. Orang mula berkumpul. Dengar dari jauh. Lelaki itu bercakap lagi. Kita takut dianggap gila. Sampai kita sanggup pendam semuanya. Sunyi. Tiada siapa gelak lagi. Hari itu, lelaki itu hilang. Tak muncul lagi di situ. Tapi sejak hari itu, ramai mula berani bercakap. Ramai mula jujur dengan diri sendiri. Kadang, yang kita panggil gila, sebenarnya orang yang paling jujur dalam dunia penuh kepura-puraan.